Kama yushiru ilaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, seperti barang isyarat kepadanya barang boleh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jangan kedua. Oh ke Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Bermula iman itu 70-an. 70 lebih. Bermula iman itu satuan sudah puluhan cabang. Alaha bermula setinggi-tinggi yang cabang itu ke la ilaha illallah. Bermula serendah-rendahnya cabang itu membuang yang menyakiti manusia daripada jalan. Yang dengan isyarat bahawa ubudan paling rendah iman seseorang membuang di jalan, membuang yang menyakiti di jalan. Tambah bro, buat jalan. Kalau tambah bro, ada jalan. Yang apa tak kata bro dia. Pandai bro yang pandai lampu tu yang hancur kan. Hang punya ketika ubah jalan. Ubah buat jalan tak ubah nak lampu dia satu. Pina rupa berjalan, pina ada benda yang kata tiap-tiap jalan. Jadi Asal aku kena pula kacang ni dah nyocok kulit jarum ni laja ya. Ada macam ni ada umpan kaedah cok duri lebah dia dah taruh. Jadi ada betul ya. Wakilah tusanu kalimatut tauhid inda imatil adha. Kergi disunatkan mengucapkan kalimat tauhid. Disunatkan kalimat tauhid ketika membuang menyakiti jalan. Mata tabah apa nak bro jalan, sunat nak la ilaha illallah. Teman Allah. Bukan dia nak kena. Okey anak dunia. Okey anak dunia. Kedua, supaya menghimpun antara sedikit iman dan terendah iman. Lembu tambah berjalan. Nak sunat nak kebetulan. Baiknya, yang mutapat awal kaki dia. Yang paling tinggi, yang paling rendah. Wajartu sawabi ala hadil amali khulusun niyah biha. Dan bermula syarat hati pahala dan hati perbuatan ini perbuatan itu lih niat pada yang perbuatan. Lih semata-mata kerana Allah. Kau yang dulu. Semata-mata kerana Allah. Dan perbuatannya lillahi wahidi. Lillahil wahdah. Bagi Allah sesanya. Kama adalah alaihil akhbar. Barang yang tunjuk dan dia barang boleh hadis. Hati semata-mata kerana Allah. Tabihul. Fi ba'di turuki Muslim. Pada sebahagian jalan hadis dari riwayat Muslim. Yusbihu ala kulli sulama min ahlikum sadaqatun. Bertasbih ada tiap-tiap selama apa dah? Tangga. Dairiyun rumah. Berbagi-bagi ianya seseorang ada tiap-tiap atut daripada salah satu kamu sedekah. Kullu tasbihatin sedekah. Tiap-tiap tasbih itu sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Tiap-tiap satu puja itu sedekah. Kullu tahlilatin sedekatun. Tiap-tiap satu tahlil itu sedekah. Kullu kabiratin wa kullu takbiratin sedekatun. Tiap-tiap takbir itu sedekah. Wa amru bi ma'rufi sedekatun.
Amal ma'ruf, sedekah. Nahi pada mungkar, sedekah. Wa yudhi'u an kulli dhalika rak'atani. Yang mantu sedekah. Tapi mumada digantau oleh dia, oleh 2 rakaat sembahyang. Yang sembahyang yang seorang akan 2 rakaat kepada Tuhan. Yang kanan mandu ya. 2 rakaat dan sembahyang duha kegelantau atasnya 2 belah dipilih. Yohanan sembahyang duha, bayar akunya yang ada sedekah itu. Bayar sedekah. Ai yakfi an hadhihi sadaqati min al-a'dha'i kulliha rak'ataini min duha. Artinya, umada untuk ini sedekah daripada anggota tubuh. Tiap-tiapnya anggota tubuh oleh 2 rakaat daripada duha. 2 rakaat duha yang kena sedekah anggota tubuh. Maka la'ana salata amalun bi jami'i a'dha. Karena waktu sembahyang itu perbuatan amal dengan segala anggota hati. Put anggota mendu ya. Fa idza shallal amdu, maka apabila sembahyang oleh hamba, faqama, maka berdiri yang sama. Maka berdirilah kullu adwihi. Maka berdiri oleh setiap anggota daripadanya hamba bi wazifatin dengan sabuh. Sabuh ibadat khusus. Pada daun dan sembahyang masing-masing anggota ana ibadat khusus dia. Wada dan telah gunakan dia syukuran nafsi akan mensyukuri nafsi. Itu baru sembahyang dia. Padahal bak sabuh sembahyangnya, tiap sembahyang untuk sembahyang, anggota mandu menaji badan. Mandu menaji badan. Seluruh anggota itu kaji badan. Kata syukur. Qala Alaqi fi tafsiri surat Al-Ankabut. Dukul li Imam Ilaqi dalam tafsir surah Ankabut. Pukul. As-salatu ursul muwahhidin. Bermula sembahyang itu urus. Ulami. Ulami dan muwahhidin. Orang bertauhid ke pelami ke, hiasan ke, muwahhid. Sembahyang. Wa inna yajma'uha alwanul ibadat. Maka sungguhnya pekerjaan dihimpun pada yang sembahyang oleh segala warna ibadat. Mantu ibadatnya. Sebagaimana barang anan ursa yang ditabi'u fiha alwanu ta'am. Sebagaimana barang bahawa sungguh pengantin itu dihimpun dia padanya pengantin oleh bermacam makanan. Macam baru kahwin. Lalu macam yang kauri dah itu. Kauri itu baru. Kauri dia yang ini lah negara ni. Faidah salal amal 2 rakaat dan apabila sembahyang oleh hamba 2 rakaat, yaqulullahu ta'ala, qul ya Allah ta'ala, anta ma'adhu fika ataita alwanal ibadah, qiyaman wa qu'udan wa ruku'an wa sujudan wa qira'atan wa tahlilan wa tahmidan wa takbiran wa taslima wa salama. Engkau beserta lemah engkau datangkan dengan bermacam warna ibadat. Dengan segala warna ibadat. Kata hamba lu lain. Tapi tak membuat ubeda warna ibadat. Mana sembahyang Allahu Akbar. Pada sembahyang macam. Yang kerana bermacam bentuk ibadat. Maka engkau Allah. Kata beserta lain kata. Tak datang dengan segala macam ibadat. Dah segala macam. Kiamat, isbah, berdiri, qudan, duduk, ruku'an, ruku', sujudan, tak sujud, qira'atan, tak baca, wa tahlilan, tak tahlil, tak meratib bina'ina. Asyhadu an la ilaha illallah, katanya. Wa tahmidan, puja Allah, wa takriman, takbiran, wa takribiran, wa takbiran pada Allah, salaman, tak salim. Mak, jangan kata lain. Lain macam-macam kan? Tak ada orang benar. Fa ana ma'ajalali, maka aku beserta tinggiku dan besarku. Luk sedangkan cukup tinggi, cukup beraya. La yajmalu minni, tidak bagus daripada aku oleh bawah.
Aku tegah akan engkau akan surga. Han padah bagi lung yang cukup mulia, lung han rubi surga kata. Nada dum dan laeh tu tak sembahyang. Yang dalam sembahyang yang bermacam bentuk ibadat kata. Han padah bagi lung. Segang lung cukup raya, cukup mulia, lung tam lung tegah surga kata. Yang pihak dalamnya surga alwanul na'im, bermacam-macam nikmat. Ujibatlah kal jannah bina'imiha, diwajibkan bagi engkau akan surga dengan segala nikmatnya surga. Kama abad tadi sebagaimana barang yang engkau ibadah akanku dengan segala ibadat, dengan segala warna ibadat. Pantah dengan segala ibadat, dengan segala ibadat. Gimana? Ada baca doa, kurang kamu. Doa malam. Saya benar semayang 2 rakaat, jangan cuma ke Allah. Kau bilai. Dia pada buat ni. Cuman kekerja. Ujung tanya orang cuma kekerja Allah. Jangan kekerja begitu. Kalau ada tak terbucu, hai kekerja dia terbayang. Jangan. Ya, ujung kedua oleh Allah juga. Yang kedua, jangan keker, kan kita terbayang yang kedua. Wa karamuka bi rezeki, lo mulia kau dengan rezekiku. Nah, rezeki kita mak. Don't be rezeki, bayar. Kalau payah dalam rezeki, itu mana yang mudah? Hai rezeki sebab Allah. Paling semayang duha. Kenapa payah jauh lang? Main jai kau. Semayang terus. Kama Arab tadi bil wahdaniyah, sebagaimana barang yang engkau kenal akan aku dengan usahaku. Fa inni latif, maka sungguh lu kasih sayang. Akbilu udraka, lu terima akan udar kata. Anak-anak apa macam lu terima. Tempu kata lain. Wa qabala minka khaira, lalu hadap daripada engkau akan kebaikan. Bi rahmati dengan rahmat lu. Kebaikan kata lu hadap dengan rahmat lu. Wa ini ajidu man mu'azimuhu. Maka waktu aku dapat akan siman yang aku azab akannya. Mana pun dia kata lu azab. Aku tahu kata dia. Ya. Lu tu dia udah lu azab. Bin kufar daripada kapai-kapai ya ke. Wa anta la tajidu ilahan ghairi. Dan engkau dapat akan Tuhan selainku. Ada anak-anak kata Tuhan ada lain. Tuhan ada lain dia. Anak Tuhan lain. Ya virus saya adika. Ya ibu apa dia Tuhan lain akan kesayangan kata. Anak turi Tuhan anak sebab anak. Benar je. Abadalaka. Abadah. Maka yang ibadat ia abduka. Ya virus sayyadi. Yang virus sayyadika. Yang dipampu dia Tuhan lain akan segala kesalahan kata. Boleh. Tangyan abdi laka bikul lakatir kasrul berjana jantamna jadi ianya ulikul laka abdi hai hambaku ya benar kan abdi hai hambaku laka bikul lakatir bagi engkau dengan diri sama rakaat sama mahdigau daripada surga sama muligai mah kasrul minal jannah wa uraun bikul lakatir dan satu bidadari dengan tiap-tiap satu rakaat. Dan bagi engkau dengan tiap-tiap satu rakaat surga dan bidadari
Dan dengan tiap-tiap satu rakaat menilik kepada wazan zatku. Dan kuntuku alaqi. Wa an Anas radhiyallahu an, daripada Anas radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallat duha yaqra'u fi kulli rakatin pada kitab ayat kursi 10 marrat. Wa fi saniyati wa pada kitab qul huwallahu ahad 10 marrat. Istaujaba ridwanullah taala. Ya, daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla bermula sembahyang maka duha yaqra'u yang dibaca ya pada rakaat yang pertama akan Fatihah kitab dan ayat kursi 10 ke. Sembahyang duha 2 rakaat, tambah rakaat pertama dibaca Fatihah dengan ayat kursi 10 ke. Dan rakaat kedua dibaca Fatihah qul huwallahu ahad 10 ke. Selamaran istaujabat duha ridwanullah akbar. Ya, niscaya wajiblah akan ridha Allahu Akbar. Kau minta ridha Allah. Yang kengan sembahyang rakaat, sembahyang duha 2 rakaat, baca 10 kali. Wafi kitab Nurain. Ketemu dalam kitab Nurain. Ketemu kitab Nanjih Nurain. Fi Islahid Darain. Dalam kitab Nurain fi Islahid Darain. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul duha tajlibur rizqa. Bermula sembahyang duha itu di galabah rezeki, mungkin tajlib diadatkan rezeki. Mudah rezeki. Wadum fil faqra. Dipenafikan kefakiran. Mudah rezeki ada rezeki. Kenapa ya jawab bilang? Sembahyang duha benda. Ya. Iklan. Dan sembahyang. Jo golong na, dah sabar. Ada telaju. Ulah sabar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata sallallahu la yuhafidu ala salat duha illa awwab. Han yang dipelihara di sembahyang duha terjadi oleh awwab. Orang yang kembali kepada Allah. Naik. Dia kan orang yang tahu Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban qala huwa duha. Waktu dalam surga itu ada pintu yang dikatakan orang pintunya pintu duha. Wa idza kana yaumul qiyamah, apabila adalah hari kiamat, nada munadi, diseru oleh orang seru. Aina alladzina kanu yusallu duha? Manakah alladzi yang ada mereka itu alladzi yang sembahyang duha? Hadza babukum. Ini pintu kamu. Oh, tahu dulu sembahyang duha berkat. Nampak pintu nama. Pada kuluha birahmatillah. Masuk oleh pemakaian pintu. Rahmatnya pintu duha dengan rahmat Allah. Dirawi oleh Tabrani. Cuma baru rakaat duha. Wa qallu duha rakaatain dan bermula 10 duha 2 rakaat. Wa qataruha tamana rakaatain. Sebanyak-banyaknya itu 8 rakaat. Yang paling kurang 2 rakaat betul. Tak ada. Wakilah sanasar kurki silulur 12 rakaat ke depan. Waktuha minat syamsi la istiwa. Dan bermula waktunya duha mulai daripada ketika terangkat matahari ke atas segala hingga istiwa, hingga cut di mana. Khatimatul majlis. Ini penutup majlis. Akhraja Abu Dawud, berterbit oleh Abu Dawud. Dan Nasai pun berterbit. Mangkala yuhina yusbih. Bermula siman yang berkata ya siman ketika pagi.
Allahumma ma asbaha bi ni'matun aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukru faqad ada syukrah zalikal yaum. Ya. Bermula yang siman berkata siman ketika pagi dia bunga. Ikut. Allahumma ma asbaha bi ni'matun. Ya Allah ya Tuhanku, tidak berbagi-bagi denganku oleh sama nikmat. Au bi ahadin min khalqika, atau dengan seseorang daripada makhluk Engkau, maka nikmatnya atau tidak bermula barang yang berbagi-bagi dengannya barang oleh nikmat atas yang berbagi-bagi denganku oleh nikmat atau dengan seseorang daripada makhluk Engkau, maka dianya barang nikmatnya daripada Engkau. Wahdaka la syarikalah, tak ada kursi bagi Engkau. Satu dan Engkau, tak ada kursi bagi Engkau. Falakal hamdu. Maka bagi Engkau pujian, walakal syukuru. Bagi Engkau kesyukuran. Yang tahu yang kun, enak kun. Fakat ada syukur azalkan. Maka sungguh tunai yang akan syukur lebih hari. Yang akan syukur unanya. So yang tim kun yang akan syukur unanya. Udah kun. Allahumma ma asbaha bi ni'matun au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Jadi nak ke? Yang tahu yang ke jan kata tunai syukur unanya. Kata syukur ke Allah unanya. Ma Allahumma ma asbaha bi ni'matun aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu was syukur. Dia nak ke, dia bunga yang nak ke. Urang hana nak ke, hana syukur urang. Dia ada gelau kan syukur lah. Ya. Jangan punya bunga. Wa man qalaha, dan siman yang berkata ya siman akannya kata pada ketika berpetang-petang ya, maka sungguh syukur ya akan malamnya. Nah, malamnya kadang syukur. Jadi bengah tiga ataupun tiga lagi. Hah? Amta. Amta ya. Allah ma asbaha bi, dan dia betul. Telepon. Allahumma ma amsa bi ni'matun aw bi hadin khalqa fa inka wa'daka la syarika lak wa lakal hamdu wa syukru. Lakal hamdu wa lakal syukru ya. Tak kata ba yusbiha man yusbiha. Ma asbaha. Jangan tahu ma asbaha. Ma amsa bi ni'matun ya. Kabih majlisnya Allahumma ja'alna li alaika zakirin wa li ni'maika syakirin. Amin ya rabbal walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, jadikan kami bagi nikmat-Mu yang ingat li asam li Allahumma li alaika zakirin alaika zakirin. Alai nikmat. Ya Allah, jadikan kami bagi nikmat-Mu yang ingat dan bagi nikmat-Mu yang syukur. Ala pemberian. Amin ya rabbal alamin. Amin.